Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, Syabila Channel Peace. So guys, hari ni kalau korang tengok ni adalah sebenarnya bilik office saya. So ni dah lama gila saya nak buat tapi tak terbuat lagi. So insyaAllah hari ni kita akan siapkan bilik ni. Dulu saya kosongkan kawasan ni. Hari kita akan masukkan satu-satu, kita akan susun. Okay, korang stay tune, okay? Cantik kan? Ni almari saya. Basically dia sebenarnya almari handbag saya, tapi kawan tak muat dah. So kita orang akan saya akan tengoklah dekat mana yang kita akan letak handbag ni, ataupun kita akan beli baru. Kita tengok macam mana. So bilik office ni kita akan jadikan bilik office dan juga saya punya ruangan untuk make up. Husband saya nak bersiap ke apa pun dekat sini juga. So ini akan dijadikan bahagian tempat saya akan bekerja, sebab saya fikir saya nak letak kat sana. Tapi saya tengok dulu macam mana. Kita tengok dulu cara nak susun. Okay. Kita akan kosongkan dulu dalam dekat sini. Dan juga kita akan sort out kan. Atas ni banyak handbag. Jadi kita akan susun dulu, tengok dekat mana area handbag yang kita boleh letak. Okay. Yang ni kita letak dia kat tepi dulu. Nak guys, kita akan tolak dia sebab kita nak dekat dengan plug. Kita akan set up meja jap. Okay, sekarang ni saya ada beli barang daripada Eco. So kita akan buat meja makeup kita kat sini dulu sementara lah. Sebab after this, selepas ni kita akan sementara tunggu saya meja makeup. Sebab saya rasa macam saya akan beli meja makeup sampai saya minat meja makeup yang mana. So tengah dalam siasatan lagi. Saya tengah pilih lagi lah sebenarnya. So saya tak nak terlalu terkopoh gapah. So kita beli barang-barang dekat Eco dulu. Kita kongsi dengan meja office. Sebab meja office ni pun saya dah jarang guna dekat sini. Mostly saya buat editing apa semua. So kita akan gunakan yang ada dulu. Meja ni dah jarang guna. So kita pakai dululah sementara. So ni saya beli kat Eco, comel gila, warna pink. Ini akan jadi cermin makeup saya. Lepas tu ada beberapa laci yang kita akan jadi kita susun. Dia juga ada ini
Kita akan pakai laci yang besar ni juga. Set laci-laci besar ni. So kita akan lap. Lap dulu. Baik, kalau ikutkan saya tak nak campur lah meja makeup dengan meja office. Tapi meja office ni terlalu besar dan saya rasa macam itulah, Bella rasa macam Bella kena fikirkan dulu. Kalau betul Bella nak sekalikan ataupun jadi pun tak kemas habis lagi kan. Kita tak tahu lagi. Sebab kalau meja makeup kita ada laci, so nampak lagi kemas lah untuk saya simpan barang kan. Kita cuba dulu. Lagipun saya pun jarang guna meja office ni. Kadang-kadang saya buat tuition pun, online pun saya buat dekat bawah. Sebab internet kat atas ni dia kurang sikit dapat. So mungkin kat sini akan jadi meja bilik makeup dan juga bilik simpan, macam contoh handbag laki saya, cap dia. Semua kita akan letak dalam ni. Mungkin kasut pun kita akan letak dalam ni. So kita akan tengok macam mana apa yang berlaku nantilah. Okay.
sekarang kita akan kemas barang dekat dalam ni. So basically barang dalam ni macam ada pen, pensel macam ni. Tapi sebenarnya saya dah pilih dah ni. So kita mungkin akan letak dekat atas ni lah. So ini macam untuk pensel apa semua. Guys, bilik saya dah siap. So kalau korang tengok dekat sini, dekat tepi belah sini ada cermin. Ini cermin. Lepas tu saya letak satu laci dekat sini. Kalau korang tengok ni adalah laci saya letak. Mostly saya simpan macam cadar, tuala apa semualah. So saya dah ubah, kaabah saya letak atas ni. Kemudian basically kalau saya buat kerja, saya akan buka lampu ni je lah. So sebab nak tunjuk korang, saya buka lampu besar. So now, yang ini adalah ruangan saya punya handbag. Tapi sebenarnya, ini adalah sangka kucing. Tapi saya dah tak pakai sangka ni. So kita orang, saya displaykan handbag kat sini lah. So kat sini. Kemudian ada satu yang korang tengok tu, tapi dia patah. Jadi kita separuhkan sajalah. Kemudian saya gunakan blind. Untuk lagi nampak wow, saya tak gunakan lansir lah. Ini kawasan saya bekerja. So kita ada printer kat situ. Sini memang banyak saya gunakan lah. Lepas tu ada komputer. Okay, ini adalah kawasan saya punya barang makeup. So itu cermin. So saya guna yang lama punya sebab ini sebenarnya untuk guest room. Tapi saya guna dulu yang lama. Kemudian saya letakkan dalam trolley pink saya ni. Basically dia sebenarnya untuk kitchen. Tapi sebabkan saya masih lagi mencari meja makeup yang lebih suitable, yang lebih saya macam suka. So saya letak dulu dekat sini lah. So all this type untuk perfume ke apa semua ada kat sini. Barang makeup saya dekat bawah sana. So basically untuk husband saya bersiap, semua dia bersiap kat sini. So inilah gambaran selepas saya kemas. This is my home office. So, terima kasih pada yang menonton. Thank you for watching. Bye. Syabila Channel. Peace out. Jangan lupa komen, like, subscribe. Ting ting. Pagi-pagi dah start gelap, cara orang pun tak tetap. Family challenge sampai komod, muka penuh tepung janji konten meletop. Ayah kuat makan, ibu kuat bebel, anak gelap ke semua steady rebel. Jiwa Creole life, tak pura-pura, kalau tengah drama pun tetap mesra. Syabila Channel Peace Show, kalau tak tengok mati rindu bro. Like, comment, share dan follow, sebab di cinta kita satu dunia nak tahu.